Assalamualaikum, My Jebat Channel. Hari ini aku on the way bersorangan daripada Gombak menuju ke Sungai Perak di Bota Kiri. Walaupun aku seorang dalam perjalanan ni, tapi sebenarnya adik-beradik aku dah sampai dah. Abang aku 2 orang dengan adik aku ranger sungai. Dia orang dah sampai malam tadi, tapi sebab aku kerja lagi pagi tadi, so lepas aku settlekan kerja-kerja aku, so aku bergerak. Tapi lewat aku bergerak tadi dalam pukul 1 kan. Lagi 2 hari nak puasa. So ini namanya trip mencari lauk untuk bulan Ramadan lah ni. Lauk sedap. So semoga dia permudahkan perjalanan aku. Anggaran sampai lebih kurang pukul 3.45 petang. Hari ni adalah hari Isnin, 16 Februari 2026. So kita berpuasa 18 hari bulan 2 2026. So aku akan pergi hari ni bermalam dekat tebing, masak, makan. Okay, dapat ikan, makan, masak kat sana. So semoga ada rezeki untuk bawa balik ikan lah, ya, untuk aku masak berbuka puasa nanti, bersahur ke. Lama tak makan. Walaupun keadaan air Sungai Perak sekarang memang agak surut lah. Fenomena yang kali pertama, bukan kali pertama lah, agaknya kali ni yang paling teruk lah. Sebab air dia memang cetek sangat. Jadi harap-harap ada lah ikannya. So aku mancing dekat Teluk Kepayang, dekat Bota Kiri ni. Jadi dekat port ni saja yang area dia yang masih dalam. Harap-harap banyaklah ikan berkumpul. Tunggu My Jebat datang, kita nak bawa dia orang jalan-jalan balik ke Gombak. Okey geng. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Hari ni jalan agak banyak kereta sikit lah, sebab orang nak bercuti raya Cina kan. So aku pun tak laju sangat lah, pelan-pelan je. Pukul 3.45, ada 154 kilometer lagi. Oh, ini santai-santai ride lah, tak laju sangat, bawa 80, bawa 100 je. Okay, alright semua, jumpa aku dekat tebing Sungai Perak. Oh, sampai juga akhirnya. Banyak dapat yang Tam. Ada sikit. Abang aku. Ha? Ada sikit. Apa yang apa? Tu hujung siapa duduk? Apa itu? Kan dia bawah sawit dah. Oh. Sampai koma dekat Sungai Perak. Mamat. Balik-balik joran ni. Tengok. Dalam. Air cetek Mamat. Ini ada dalamnya. Ya. Bau naik sikit. Allah. Habislah ada buat video. Habislah. Kiun. Tunjuklah muka sikit Yun. Oh, sampai Sungai Perak geng. Baru sampai. 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan. Pukul 1 sampai pukul 4. Aku on dulu lah. Mana ada yang naik? Lepas gua ada yang naik. Sampai-sampai ni apa benda ni? Mi camuk. Dia mi ke apa ni Sejenis mi kot. Tak tahu. Kalau berkecamuk kita tahu. Macam mana nak buka dia ni? Ada order. Hello dia. Tadi jemput Tengok aja. Jemput tengok. Mi camuk. Ayah, aku nak rasa je. Tak ada aku tak buka ni. Tak habis pun. Tak habis. Belum makan lagi, mana nak habis. Rasa macam pernah pergi kedai dia ni. Mi tamuk. Mi tamuk ke mi camuk? Camuk. Oh. Beli dekat Pekan Parit ni. Tak tahu lah sedap ke tak. Tak pernah cuba lagi. Makan dulu lah geng sebelum mancing. Kita try dulu rasa. Tengok apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mi camuk Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Oh, sedap lah.
Tapi ni gaut ni. Tak apa ada gaut tak boleh makan ni. Ini ada daging. Padu-padu. Sedap mantap. Sedap ke Yon? Mantap. Aku setiap kali balik kampung, mai sini memang kena cari ni. Apa? Dia bungkus punya jauh sampai daripada parit sampai sini dia panas lagi. Bagus betul lah. Tapi Tam kalau kau berani makan Tam, sebab dia daging Tam. Okey geng, di balinan yang pertama ni. Petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok apa ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalam tempat ni. Walaupun kat tempat lain surut, tapi dekat sini masih dalam geng. Tahu. Baru balik ni. Tak sampai 5 minit paling kena. Jom, tarik ring. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Ada ringan ni. Tipu-tipu. Tak ada ikan. Bunyi saja. 5 pancing aku kat ujung. Mancing dekat Teluk Kepayang ni, dia musim ni musim air surut. Cuma dekat area ni je yang dalam sikit lah. Ini dah dekat setengah jam lah ni. Baru sekali je usik. Berangin ni. Tapi musim kemarau dah habis lah ni. Atas sudah start mendung lah. Mendung lah. Dah start hujan lah. Tadi pun dalam perjalanan pun ada hujan ni tadi. Tak lama lagi hujan lah. Air akan kembali okey tu. Okey. Saya nak lepak-lepak dia kena pula lah. Kena ni. Nombor 2 dia kan? Bismillah. Oh, kasar ni. Oh, melambung. Masalahnya dia tak kena kat mulut. Dia kena kat belakang. Ni ada ni. Ni ada geng. Pancing baru ni. Ha? Ada seekor 2. Tahu. Sebulan lepas dia meninggal. Baru tahu. Kalau tidak tak tahu. Petang ni kita masak dulu. Masak dulu ikan, tapi duduk dekat sungai, tapi kita masak ikan laut. Ini ikan bolos dengan ikan gelama papan. Penanya abang aku mancing ni. Semalam dia pergi mancing dekat Pulau Jemur. Pulau Jemur, lepas tu dia bawa ikan tu datang sini. So, kita goreng lah ikan ni. Ini dah pukul 7.18. So, kita nak makan untuk makan malam lah. Aku dapat lagi tu. So, malam ni duduk dekat bawah kemah lah. Sambil masak-masak ikan, kita goreng je lah. Makan dengan nasi putih, dengan sambal kicap. Air surut, ikan baru nak start makan je ni, okey. Tak apalah. Kejap lagi geng. Ada tu, percayalah. Okey geng, stay tune geng.
Masak dulu ikan. Baiklah. Ikan bolos dengan ikan gelama papan. Ni ada ikan ni. Tapi kecil-kecil lah. Bila air surut ni, ikan dia, aduh, dia tak ada yang kasar-kasar lagi ya. Itulah kita punya cabaran mencari lauk untuk bulan puasa. Tapi tak apa, kita angkat je. Angkat saja. Ni ada ikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kecil lah. Tak ada saiz. Ada tak ikan dia? Cuik-cuik je ikan dia. Tak ada. Main-main ya. Oh, gelap oh. Lepas tu mendung pula tu kat sini. Oh, tu dia awan dah sampai lah. Memang gelap lah sekarang ni. Bulan tak ada. Nak tunggu anak bulan puasa sampai. Jadi malam ni bulan gelap. Ni cuaca berangin dengan mendung ni. Kemungkinan sekejap lagi hujan lebat ni. Ni waktu maghrib. Ikan dah start nak makan ni. Tak tahu keun tu siapa. Suasana pagi ni di Kampung Teluk Kepayang. Pagi ni air keruh. Tiba-tiba keruh. Malam tadi hujan sepanjang malam. Pukul 7 baru reda. So kita bersama pemancing-pemancing lain yang malam tadi tak mancing sangat pasal hujan lebat lah. Memang hujan sepanjang malam. Daripada pukul 12 sampai pukul 7 pagi. Ni dalam sekitar pukul 8.41 17 hari bulan Februari. Tapi umpan dah tukar baru. Tunggulah, walaupun keruh-keruh nampak ikan main kat depan-depan tu. Nampak ikan, tapi tak tahulah dia nak makan ke tak. Ok gang, stay tune. Jumpa Atok Zack pagi ni. Atok Zack turun dengan adik dia. Tak goyang kan? Oh, tu dia. Nampak? Tu dia. Tu dia. Kecil kot. Tak ada pun. Main-main ni. Jangan lari lagi dulu. Oh. Hai. Ada. Pelan-pelan. Dia punya tunduk tu. Mantap lah. Kenapa tak tahu. Boy, aku dah cakap boy. Oh, katakan. Menekan babe. Oh. Wow. Tolong. Tu tarik ke longkang. Tak boleh lepas ni. Oh, alhamdulillah. Aku dah cakap boy, mesti tunduknya. Hang tak percaya cakap aku. Mesti bawa balik lauknya. Alhamdulillah. Kasar babe. Kasar babe. Rezeki kita pagi ni. Baru pun tak besar lagi tu. Tak besar lah, tapi dalam anggaran 700-800 gram lah. Sungai Peraknya ikan tenggalan geng. Tunggu daripada malam tadi. Pagi ni baru dia ambil. Alhamdulillah. Mantap je. Kena geng. Oh, kena. Giliran abang aku pula.
Kita tengok daripada jauh ke dulu. Kasar ke tak kasar? Dia nak makan. Oh, bersilang-silang lah. Dekat-dekat sangat Malin. Tengok ikan apa yang naik. Ah, tu dia. Itu dia. Ikan tengalan saiz 4 jari. Boleh lah saya goreng tengah hari kan. Pancing kat sana tu ada 6 5 situ. Tu dia ikannya. Kintar banjir. Kintar, Sungai Kintar banjir malam tadi. Hujan lebat. Hujan pada Melimpah sampai jalan raya lah. melimpah lah. Tengok, sekali kena 2 geng. 2 sekali kena. Yes. Barulah okey. 2 kiri kanan. Dua je orang. Oh, ini saiz kasar juga, boleh tahan lah. Okay, Alhamdulillah. Ada tambah lauk. Dia sudah menjadi geng. Menjadi tu. Kan nampak tau. Tengalan lagi. Ini hari pukul lah. Ini hari pukul lah. Tengok geng. Ini lampam lah ni. Ngacau. Ngacau umpan. Itu dia. Kasar juga. Pancing baru. Joran baru. Lampam Jawa geng. Bukannya tengalan, lampam. Takat. Banyak. Ya Allah. Wih, dah nak penuh rupanya. Ingat macam tak ada ikan lah. Rupanya separuh tong lah ni. Boleh lah. Pagi ni dia galak makan lah. Hari nak hujan. Mendung. Sepanjang hari mendung dah pukul 12. 12:09. Cuaca masih mendung. Nak hujan lebat sama. Ikan galak pagi ni. Masing-masing menarik. Atuk kena dapat kan ni. Jangan tegang balik kancing tu. Kejap kena. Tahu-tahu nak penuh tong. Hari ni galak lah, semalam kurang. Malam tadi hujan sampai pukul 7 pagi tu. Kasar geng, kasar. Kasar kali ni. Oh. Berselang-seli tu. Kasar terbelit. Kena dekat badan. Ha? Bau makan dedak geng. Bau ha. Ini dedak ada baca-baca apa? Apa ni tau? Dedak ada baca-baca. Dedak ada baca-baca. Sekejap. Ni kasar juga ni. Menunduk pancing. Ni. Sekejap. Hai. Ikan dia. Okey. Memusing-musing ni. Dia kena kat badan kot.
Ikan lawang rupanya musim-musim. Itu dia. Kasar juga ni kali ni. Tapi melipat kena. Ekor dengan mulut sekali. Ikan apa? Ngalan geng. Boleh lah tu. Buat-buat lauk. Tambah-tambah lagi. Ini lauk untuk berbuka nanti dengan bersahur. Baiklah. Sungai Perak. Waalaikumsalam. Pancing kah? Tu kerja sini. Ini hari cuti. Sudah lama cuti bulan 1 sampai sekarang. Kena dah geng. Dah start kena tu. Menunduk dah tu. Ada tak ikan dia? Tengok ada lagi tak? Kadang dia ambil dia curi-curi je. Tengok. Tadi dah menunduk kan. Tak apalah, try tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Ringan. Hilang. Tarik. Aku dah masuk nak keluar. Tengok kat rumah. Kita nak kemas-kemas lah. Kemas, lepas tu air dia naik, lepas tu dia keruh lah. So dia tak berapa nak makan lah. So tak apalah, nanti balik kan aku tunjuk hasil kat rumah mak aku. Ikan dah masuk dalam kereta dah. Hari pun nak hujan, nak cepat-cepat. Tu kemas. Lepas tu balikkan aku tunjuk hasil dia. Adalah, boleh tahan lah. Adalah untuk lauk kan. Okey. Tunggu. Ini dia hasil hari ni kami di Sungai Perak Apa dapat ikan, adik aku dapat ikan apa? Ikan belida ni. Aku rasa saiz dia dalam 3 kilo ada ni. Baknya ambil gambar. Jap. Lepas tu ni tadi last tadi. Ketepikan tu. Last tadi ada je dapat. Ketepikan tu dulu. Tadi last dia dapat main pakai sawit peram. Dapat ikan kerai, lampam ekor merah 4 ekor. Ini yang paling besar aku dapat. Ni Anjang dapat. Ikan tengalan. Kek on bagi tadi. Kek on bagi tadi. Ikan ni. Ni yang lebih-lebih tak besar sangat lah. Boleh lah. Kat mana? Tengok dulu tiap. Penuh. Apa ni? Penuh singki. Tak tahu berapa ekor ni. Satu. Dah kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, bawang 22, 23, bawang lagi 24, 25. Okey lagi 25, 26. 26 ekor. Cabut dia punya tu. Okey tak? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ekor. Termasuk dengan belida 34. Belida paling besar lah. Lepas tu ni siap. Ni Kek On bagi ni ikan yang dia jala tu. Ada kot dalam 2 kilo ada kot. Kilo lebih kot. Tak boleh buka. Sekejap koyak lagi. Tak payah buka dah tu. Sekejap koyak. Ni pelbagai jenis ikan yang Kek On bagi.
Ni hasil dia menjala ikan pucuk pisang banyak ni. Oh, ikan pucuk pisang. Air surut, lepas tu tiba-tiba air naik sebab hujan. Dia menjala, dia kata dalam 2 jam 15 kilo dia dapat. Tu dia bagi kita orang sikit lah. Memang hasil banyak lah. Ni penuh. Semua totalnya 34 ekor. 34 ekor geng. Walaupun air surut, dapat juga lauk untuk berbuka puasa nanti. Misi berjaya walaupun macam-macam masalah. Kereta apa yang rosak, tinggal dekat port. Lepas tu air keruh, tengah hari dia tak mau makan. Ini semua hasil banyak pagi dengan malam tadi. Tapi pagi tadi paling banyak lah. Mantap geng, Sungai Perak. Okay, Alhamdulillah. Okay geng, jangan lupa subscribe, like dan share My Jebat channel. Trip memancing di Sungai Perak untuk mencari lauk berbuka puasa berjaya. Alhamdulillah. Bye bye. Bau pun ada. Bau ranjang dapat. Punya banyak sedar tak sedar kan? Yang dapat tu mana yang besar? Tu dia. Banyak mak, 34 ekor. 34 ekor. Oh dia. Inilah hasilnya. Goreng je. Noh, apa yang kita nak masuk? Pernah dia tunjuk video gambar aku. Hang suka bocor kan. Atuk tu boleh kenal aku dah. Itu memang kena lama dah. Oh, alhamdulillah rezeki hari ni. Mantap. Oh.